Ni aku bawa keluar Gebang. Actual time. Keluar Gebang lepas traffic light. Tengok masa je. Kalau malam sekejap je, 10 minit. Ni istana. Sampai istana. Depan ni istana. Depan istana flyover. Pergi masuk airport. Sultan Azlan Shah punya airport. Sampai TDM. Depan tu rumah aku. Taman Raja Ikram. Datanglah, alamat lah, apalah, pergi aku. Aku sampai dah tua, gigi aku dah jatuh lah. Daripada jatuh satu sampai jatuh dua. Tak sampai lagi lah. Sembang kari. Kita sebagai rakyat, kita jangan terpancing. Kerana ada pihak di belakang yang inginkan rakyat bergaduh, inginkan rakyat bermusuh-musuh sama rakyat. Mereka nak negara huru-hara. Hei! Kau bagi tahu lah siapa orang tu. Pihak di belakang tu siapa? Jangan sembang kari lah. Depan istana tu aku cakap tu. Tadi tu yang aku jerit tu kan. Depan istana. Bagi tahu siapa. Ini better nak cakap. Siapa yang pihak di belakang tu? Ni apa hal ni apa hal ni? Roman lah Hindu. India couple. Break. Putuh tu. Roman lah. Kuat semayang kan orang. Roman kan? Aku follow belakang ni tak bagi lah. Dia orang nak roman. Break. Tu aku potong. Aku mana boleh potong. Aku nak masuk flyover. Aku nak masuk bawah. Bodoh. Kalau dulu aku zaman aku budak-budak dulu, aku percaya India kuat semayang. Pasal apa aku cakap India kuat semayang? Aku banyak kawan India. Kau bawa anak dara dia, abang dia datang, hurung kau. Sekarang lah couple peluk-peluk kat pekan lah. Sama dengan orang Melayu pun. Dah tak ada segan-segan lah. Dulu kau segan-segan ke masuk hutan ke apa ke. Orang tak ada kat pekan pun dah boleh peluk-peluk. Ngalah laki bini pun ada lah. Tengok lebih pada orang laki bini lah kira. Paut sana, paut sini. Sama dengan India. Dulu lah aku kawan dengan India, aku tahu lah. Kau bawa lah anak dia, adik dia. Tengok kalau abang dia ada, dia cari kau, angkut lah adik dia. Sekarang lah. Tapi kuil mau banyak. Semayang sudah kurang, kuil mau banyak. Gila. Orang Islam tak apalah. Dia ada masjid je. Lagipun kalau banyak pun sesuai dalam majoriti. Kalau ramai tak ikut agama pun, ramai juga yang ikut agama. Masih lagi majoriti. Ini dah lah minoriti. Persen ni sikit je. Tapi satu negeri ada sebesar-besar Selangor tu ada 400 lebih ya masjid.
Ini minoriti punya sampai nak kata lebih kuil haram jadah ni. Tak apa. 1000 tahun lah British. Sudah lah main British ni. Suka sangat British, pergi British. Tanah besar kita, tanah besar balik lah. Kau balik sana, pergi kat India tu, rumah dia masih pakai tek lembu lagi. Boleh tepung pakai kaki lagi. Tu tanah besar tu. Kau jangan sembang lah aku cerita. Aku kawan-kawan aku banyak yang luar negeri ni. Kau ingat aku duduk bawah tempurung. India sana aku tak pergi dah. India aku tak sampai lagi. Tapi tu lah cerita tu. China Malaysia pergi India. China Malaysia pergi India. Haya. Mana susah mau pansai oh. Mau pansai pun susah oh. Ayuk pun talak, apa pun talak. China Malaysia ni dah terbiasa ada air. Pergi tempat sana, air talak, apa pun talak oh. Mau basuh pun susah oh. Yalah kalau kau pakai tisu pun, lepas tu kau kena basuh tangan. Tak betul? Takkan tak ada kena-kena tahi ke kat tangan sikit-sikit. Kalau kau pakai tisu tu kan, calik-calik kena tahi ke, kena cerit sikit. Mestilah ada singki. Ayuk pun talak oh. Mau pansai pun susah oh. China Malaysia. Kau ingat aku perkauman ke? Orang tak kenal aku cakap aku perkauman. Kami mengecam tindakan ni. Kami mengecam. Apa benda kau cakap depan dia lah. Kalau rakyat tak apalah, dia tak ada akses. Kau menteri sama menteri, kau kecam menteri ni dalam sosial media. Kau kecam menteri ni dalam sosial media. Kau cakap depan dia lah, babi. Kau tak boleh jumpa dalam parlimen tu. Keluar sebentar lah, podcast Stelo lah, podcast Troll JTL lah, apa lah. Macam-macam orang punya podcast. Bimbang kasi orang bimbang. Orang yang berperang Syiah lah ni lah, Sunni lah, Syiah, Sunni memang Sunni. Syiah ni Sunni. Oh ini kafir lah, ini apa, ini musuh Islam lah, musuh wal jamaah lah, apa lah. Apa yang wal jamaah buat pun? Yang tolong Palestin tu. Semua buat semak lah kau. Betul lah Allah kata. Nabi bersabda, Allah berfirman, tak ramai dalam syurga tu. Tak ramai. Betul lah. Ni aktual masa dia lah kira. Kurang. Awak santai-santai. Dah sampai. Ni malam 2 Ramadan last. Masa aku lah raya dan tentu Jumaat lah. Ustaz sembang lah. Polis dah tahu, semua dah tahu lah. Balik orang atas semua dah tahu raya bila apa semua. Korang nak sembang nak tengok nak bulan lagi. Jangan menipu lah boleh. Diam.